boleh tak awak perkenalkan diri awak kepada audiens kita? Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Anjali Samudin, umur 12 tahun. Saya belajar di Seridu. Oh, sekarang dah tahun terakhir lah. So dah nak habis tahun ni, insyaAllah habis lah. Jadi tak duduk di Seridu dah lah. Okay, baik. Boleh saya tanya sikit, apakah pandangan awak tentang sekolah yang sedang kita duduk sekarang? Seronok, Seronok. banyak kawan. Sebab apa seronok? Sebab banyak kawan. Lagi? Itu je. Seronok sebab ada banyak kawan. Cikgu dia macam mana? Cikgu dia belajar. Alhamdulillah. Okey, baik. Itu macam mana dengan pembelajaran awak? Okey? Okey. Mudah faham? Faham? Faham. Okey. Baik, dalam keseronokan yang awak hadapi dan awak sekarang lah maksudnya, bagaimana dengan ada tak benda yang mengganggu awak ataupun benda yang awak tak suka tentang sekolah? So, Sekolah ada musuh. Okay, baik. muka cikgu terima kasih. Sekolah ada musuh dan juga sekali lagi Tak suka. tak suka Kalau cikgu pilih kasih ke murid lain. kalau cikgu pilih kasih kepada murid yang lain, maksudnya emosi. Okay, baik. Macam murid dia tu special lah. Okey, maksudnya dia lebih murid tu lebih diberikan perhatian daripada murid-murid yang lain. Kalau maksudnya kalau tak ada musuh, tak ada cikgu yang pilih kasih ni, kira sekolah ni okey lah, perfect lah, best lah. Dalam keseluruhan. Baik, ada tak bagaimana dengan jadi saya tanya macam mana dengan pembelajaran awak, mudah ke tak mudah? Kan tadi awak kata contoh tadi kan ada pilih kasih dengan cikgu. Jadi ada memberi kesan kepada pembelajaran awak. Maksudnya awak rasa seronok nak mengaji dalam kelas tu, cikgu yang macam tu. Ke tak seronok? Seronok? Seronok. Tadi kata tak. Cuma seronok je mengaji tu tak seronok. Cuma yang tak suka tu kita panggil ada maksudnya perbuatan cikgu pilih kasih je lah. Mengaji tu tak seronok. Okey. Itu macam mana dengan kehadiran awak? Saya tak tahu macam mana kehadiran awak di sekolah sekarang. Berat hadir. Berat hadir tu bila? Banyakkan bulan 12 lah. Bulan 12 ni kita kata dah nak habis lah. Belum nak habiskan masa dengan kawan-kawan kan. Sebab apa? Sebab dah nak habis sekolah. Awak pun dah jajanan mungkin nak ke sekolah yang lain. So bulan 12 ni banyak datang sekolah lah. Kalau boleh Ustaz tahu bulan yang sebelum bulan 12 macam mana? Kehadiran awak macam mana? Jarang mai. Jarang mai. Kenapa jarang mai tu? Sakit. Ada apa boleh Ustaz tahu apa sebab dan punca yang menyebabkan awak jarang datang ke sekolah? Sakit. Sakit. Sakit yang kritikal ataupun demam biasa? Okay, kepala tu yang teruk ataupun biasa saja? Teruk. Istilahnya seperti kita kata migraine lah kan. Sakit kepala yang sangat teruk kan. Sakit ni adakah dia memberi kesan kepada pembelajaran awak di sekolah yang menyebabkan awak tak seronok? Kalau sakit ni saya tak mahu pergi sekolah. Dia memberi kesan tak? Macam? Bila nak belajar tu tiba-tiba stres, lepas tu demai dah sakit. Demai tu apa yang tindakan yang awak akan buat? Maksudnya apa yang awak akan bila sakit awak apa yang akan jadi? Awak tak boleh fokus ke, awak nak kena tidur ke, awak kena relax ke? Tak boleh fokus. Dia pusing. Okey. So bila kalau dia sakit tu mai ketika pembelajaran awak akan tak boleh fokus satu dan rasa nak hitam lah. Okey. So sakit ni kritikal lah kita katakan. Sehingga kan maksudnya sebab Ustaz pantau juga awak punya kehadiran kan. So Ustaz tengok baik maksudnya kesan daripada gangguan penyakit yang awak hadapi tu menyebabkan awak kurang kehadiran awak merosot lah kan. So okey baik maksudnya penyakit ni kritikal. Dan kalau Ustaz boleh tahu dia penyakit yang boleh disembuh atau tak? Betul ke tak boleh sembuh? Doktor kata kena operation? Doktor paksa tapi doktor tak mahu bagi risiko.
Apakah penyakit betul-betul awak ni penyakit apa? Itu dia macam ada pertumbuhan dalam kepala dan otak. Oh, dia bukan migrain. Maksudnya dia ketumbuhan di dalam kepala. Bila awak tahu tentang penyakit ni? Waktu jadi dah jempat. Awak tahu je 3. Bila awak pergi check tu je jam 4 ke? Maksudnya macam mana? Saya tak usah tahu. Tak, jadi mungkin dia start yang awak rasa sakit mungkin dia 3. Dia 4 awak baru tahu kata itu ketumbuhan. Macam tu. Okey. Ketumbuhan tu? Okey, baik. Ketumbuhan. Apa saranan doktor? Sebab yang ni maksudnya ketumbuhan ni dia memberi kesan kepada pembelajaran awak di kelas. Menyebabkan macam kita kata sekarang awak menghadapi masalah kemerosotan kehadiran. So apa saranan doktor untuk penyakit awak? Saya tak boleh sikit, tak boleh banyak belajar. Adakah hak tu saja boleh menghilangkan awak punya penyakit ataupun awak ada maksudnya kena buat satu prosedur ataupun langkah-langkah seterusnya, contohnya kita kata kena operation atau takkan doktor tak suruh awak buang ketubuhan awak dalam kepala sebab ketubuhan tak silap usah dia membesar. Dia membesar kan, tapi dia masih ada walaupun risiko, bukankah dia masih ada lagi peluang untuk sembuh? Dia 50-50 kan. Maksudnya kalau buang masih dia boleh respon lah. Oh, maksudnya dia tak ada yang ketara lah kita katakan. Betul, dia masih boleh respon. Kemudian saya nak tanya lagi tentang macam mana dia keadaan dia tadi, kita tanya karakter dan sebagainya kan, ciri-ciri dia. Kemudian apa dia saya nak tanya macam mana keadaan dia dalam kelas sebagai seorang guru kelas ataupun sebagai guru yang mengajar dalam kelas tu. Keadaan dia Maksudnya semasa guru mengajar ya, lah macam dalam mana kelas. respon dia macam mana? Okay, semasa guru dia mengajar, kita dapati dia cepat hilang fokus. Okey, contoh dalam masa 10 minit dia bagi perhatian, kemudian dia rasa bosan, dia sembang dengan kawan sekejap. Okey, jadi perkara tu guru kena selalu tegur lah atau nasihat dia supaya dia beri fokus semula kepada pembelajaran. Okey. Ya, macam tu. Kemudian dia kurang fokus tu, adakah ciri-ciri daripada, saya tanya, adakah dia ciri-ciri yang Ustaz nampak daripada bosan ataupun benda yang lain, something yang bukan bukan daripada kita kata malas dan sebagainya, ataupun dia memang ada sangkut paut dengan yang macam tu, malas, bosan, jemu, tak mau dan sebagainya. Ya. Okey, sebagai orang kata murid yang normal, memang sikap malas, bosan tu memang akan ada, biasa bagi semua manusia lah, terutamanya murid pelajar. Okay, tetapi Amin ni dia ada satu kita sakit lah di bahagian kepala, iaitu bahagian dalam kepala, dalam otak tu. Okay, jadi mungkin kebarangkalian disebabkan itu memberi kesan juga kepada pembelajaran dia yang agak perlahan. Okey, baik. Maksudnya Ustaz sebagai guru kelas dia mengetahui tentang penyakit yang dia hadapi lah. Betul. Okey. Sebab saya tanya ni sebab asalnya kita pun tak tahu dan kita baru tanya dia kemarin, baru dia cerita sikit-sikit. Ya. Okay, kemudian saya nak tanya macam mana Ustaz tahu ni lama dah ataupun baru tahu saja? Kalau Ustaz pegang tahun ni kan, tahun sebelum ni Ustaz tahu dah ataupun tak tahu? Sebenarnya saya baru tahu tahun ni sebab saya baru pegang kelas dia. Baru jugalah. Tahu daripada waris ataupun daripada maksudnya daripada pelajar ataupun daripada waris tu sendiri, sebab saya nampak dia agak kekurangan dalam pembelajaran. Jadi saya terus tanya kepada waris lah, ada masalah apa-apa, dan saya dapati masalah di bahagian kepala lah, dan ada surat daripada doktor. Memang ada surat daripada doktor lah. Okay, baik. Kemudian saya nak tanya lagi macam mana perlakuan kita atau pelayanan kita di dalam sebagai seorang guru yang mengajar dia dan juga guru kelas kepada dia. Macam mana ketika kita tak tahu dulu, sebelum kita tahu kata dia sakit tu, maksudnya tidak menjadian dia di dalam kelas dan sekolah ni bukan disebabkan ketidakmahuan dia, melainkan ada masalah.
Sebelum tu kita tak tahu kan. Ketika kita tak tahu tu, apakah tindakan, apakah layanan yang kita buat sebelum tu. Maksudnya kita marah dia ke, sebab kita tak tahu kan. Ya. Okey, masa kita belum tahu tu, kita cuma layan seperti murid biasa. Kalau salah kita tegur macam biasa. Cuma bila kita dapat kesan, kita tanya, barulah kita tanya. Tapi sebelum tak tahu tu, layan seperti biasa, murid biasa. Maksudnya sebelum ni, bila kita tak tahu ni, banyak salah dia tu kita marah kan. Kita banyak tegur dengan lebih keras sikit lah. Jadi pas dari kita tahu ni, jadi kita tahu kata bukan sebab dia tak mau lah, melainkan dia maksudnya sakit tu yang menghalang dia. Ya. Dia mau, cuma kata dia penyakit yang menghalangkan dia. Jadi saya tanya kepada dia itu, apakah tindakan dia pada segi waris. Jadi, maksudnya dia dan waris dia macam tak mau nak buat prosedur untuk operation dan sebagainya. Sebagai guru, adakah kesedaran daripada pihak guru ni, contoh daripada kita tengok ketidakmenjadian dalam kelas, bahkan kehadiran dia juga merosot, ada tak saranan daripada guru sendiri sebagai guru kelas kepada waris untuk kita kata sokong secara mental ataupun moral dia lah, untuk dia proceed buat dengan operation, ada? Untuk saranan daripada doktor untuk pembedahan di bahagian kepala lah, saranan saya juga, saya bersetuju. Sebab apa? Sebab dia masih lagi muda. Okay? Yeah. Bila muda, risiko dia tu lebih rendah lah daripada yang golongan yang lebih tua kan. Okay, jadi saranan saya macam tu. Tapi waris besar, takut kalau terdapat apa-apa risiko yang ataupun perkara yang tidak diingini berlaku kepada dia. Jadi saya pun tak boleh nak buat apa lah, sebab yang tu daripada waris sendiri. Okay. Jadi kita sebagai guru beri sokongan dan bimbingan untuk sentiasa hadir ke sekolah untuk menimba ilmu lah. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, itu saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Rendah Islam Darul Ulum, Seridu, Langkawi telah ditubuhkan pada tahun 1998 sebagai sebuah institusi pendidikan Islam yang menekankan pembelajaran berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Penubuhannya bertujuan menyediakan alternatif pendidikan Islam yang seimbang dari segi akademik dan sahsiah. Sejak penubuhan, Seridu telah menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan serta mendapat sokongan masyarakat setempat. Bilangan pelajar meningkat daripada 35 orang pada peringkat awal kepada sekitar 270 orang, manakala tenaga pengajar bertambah daripada 3 orang kepada kira-kira 22 orang guru yang berkelayakan. Secara keseluruhan, Seridu terus berperanan sebagai institusi pendidikan Islam yang komited dalam melahirkan pelajar berilmu, berakhlak dan berdaya saing.